universiti, ilmu hanya di sekolah, ilmu hanya di tempat-tempat tertentu, masa-masa tertentu. Sedangkan sewajarnya kita perlu menjadikan kehidupan kita kehidupan yang berilmu. Tuan-tuan, kita boleh pakai baju pada hari ini kerana kita ada ilmu. Kita tutup aurat pada hari ini kerana kita ada ilmu. Kita makan baca bismillah pada hari ini kerana kita ada ilmu. Kita makan dengan tangan kanan kerana kita ada ilmu. Kita mementingkan ilmu keduniaan tentang kenderaan, kereta yang kita ada. Sport rim dia lah, inilah lampu ni lah, ini enjin dia macam-macam. 4-wheel drive tak 4-wheel drive, tukar yang ni, tukar yang ni. Kita cari dan kita kaji ilmu tentangnya. Saya heran bila orang duk tengok bola, duk tengok bola-bola ni, tandingan bola sepak ni antara bangsa apa semua ni, Champion League, tak League dan sebagainya. Dia boleh kenal setiap orang nama pemain. Dia boleh kenal semua. Ni daripada mana ni, dulu kena tukar kelab ni jual dia pasal apa, jual pasal buah sangat. Ini tukar, kau ni tukar, pindah pergi sini, pindah pergi sana. Memang saya heran. Ish, dahsyat. Cuba bayangkan kalau sekiranya dia mengambil kekosongan ruangan dalam minda dia ni untuk menghafal nama perawi-perawi hadis ke, hadis-hadis Nabi ke, sebenarnya itu lebih bermanfaat untukmu. Ini sekadar muhasabah aja kan, muhasabah. Kita nak ceramah topik khusus, tak ada topik khusus mana ni. Muhasabah. Yang perlu kita fikirkan, apa dia keutamaan kita ni? Kita mengaji bidang yang mungkin yang berbeza. Ada bidang engineering, ada bidang architecture, ada bidang masakan, chef. Minta Muhammad di bidang apa? Ha? Mengaji Islam. Ke chef. Masing-masing punya bidang. Tapi adakah itu bererti kita tak perlu mendalami ilmu agama? Salah faham orang pada hari ini, memadai anak dia khatam Quran, memadai anak dia khatam Iqra. Ketika Habib Alim dah tu, cukup dah aku nak hantar anak aku pergi mengaji medik tuan-tuan. Anak aku hantar pergi hafal Quran 30 juzuk, kira alim dah tu, kira ilmu tinggi dah. Tuan-tuan, hafal Al-Quran dengan memahami Al-Quran dua benda yang berbeza. Hafal Al-Quran ada ganjarannya yang tersendiri. Memahami Al-Quran adalah kewajipan, hafal Quran tak wajib. Memahami Al-Quran, memahami agama adalah kewajipan setiap individu Muslim. Tak ada seorang pun terkecuali. Jadi pasal apa kita pada hari ini tak ambil berat pasal memahami agama? Tak ada kesungguhan dalam memahami agama. Sebab tu kita tak heran pada hari ini kelas-kelas pengajian ilmu yang datang duduk bukan ada buku pun. Kau ada buku mengaji kitab, ustaz tu bawa kitab, jela-jela kitab, 2-3 kitab buka. Ustaz tu sebelum nak mengajar study, buka buku ni. Buat satu rumusan untuk kita. Kita kot lah tak ada nak berasa nak tulis. Satu lagi hujah dia mungkin kata, tak apalah tua-tua ni kami nak beramai lah, kami tak kira anak ni. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ilmu tak mengira usia. Kita sendiri duk sebut, para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in tak pernah mengira usia dalam menuntut ilmu. Para imam-imam, Imam Malik bin Anas rahimahullah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, berapa lama dia belajar? Al-Imam Syafi'i berapa lama dia belajar, berusaha untuk menghasilkan ilmu. Dulu tak kira usia pasal apa? Pasal tak terpengaruh dengan minda siswazah. Siswa dan siswazah. Minta maaf. Siswa dan siswazah. Maksud minda siswa dan siswazah ni tuan-tuan dan puan sekalian, mengaji universiti tak kat umur ni ya. 24 tahun dia kira habis tu habis dah belajar. Itu yang saya maksudkan. Bila dia kata umur 24 tahun habis belajar, kira habis dah. Kelebih daripada tu kalau pergi mengaji juga mengaibkan, memalukan.
Ini problemnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita hari demi hari, apabila kita melihat manusia ini makin jauh daripada ilmu, sedangkan kita memiliki pelbagai kemudahan untuk berkomunikasi. Benar kata Nabi di dalam hadis, yataqarabu zaman. Zaman itu makin lama dia makin dekat. Ibn Hajar Al-Asqalani ada menyebut tentang erti zaman itu makin dekat. Maksudnya antaranya masa itu makin cepat. Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, bekas mufti Saudi, kata beliau yang diertikan dengan zaman dekat juga merujuk kepada komunikasi yang pada hari ini makin lama makin mudah, yang sepatutnya membawa manusia kepada satu peringkat mudah untuk dapat ilmu. Memang kita mudah dapat ilmu dengan internet, dengan CD, dengan rakaman, dengan YouTube, dengan MP3. Mudah untuk dapat ilmu dengan kitab-kitab yang dicetak, tercetak dan sebagainya, e-book. Mudah untuk dapat ilmu memadai dengan kita download kuliah-kuliah, download tulisan-tulisan ilmuwan-ilmuwan Islam dalam komputer, dalam internet. Tapi apa yang berlaku kata Nabi? Yang qusul ilmu. Komunikasi mudah, zaman dekat, tapi ilmu kurang. Dulu komunikasi susah. Zaman para ulama, zaman seperti Al-Imam Syafi'i, zaman seperti Al-Imam Al-Bukhari. Dan tuan, saya duduk termenung seorang-seorang bila fikir macam mana Al-Imam Al-Bukhari boleh kumpul 600,000 hadis. Macam mana? Bukan pada ketika itu, kitab bukan berada di hujung jari lah ni, kita senang pakai telefon jenis touch lah ni. iPad tak iPad, tak lama lagi dia keluar jadi hak tarik. Kitab duduk mana di tangan kita lagu tu je. Al-Imam Al-Bukhari nak cari satu hadis bermusafir untuk nak dapatkan 600,000 hadis. Berapa kali musafir? Al-Imam Al-Bukhari ada 1,030 orang untuk guru hadis. Macam mana imam seperti ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, boleh kumpul 600,000 hadis dalam keadaan komunikasi payah? Tak ada LRT, komuter tak ada lah. Tak ada lah nak tersangkut-sangkut dalam komuter tu. Semua berjalan kaki. Kenderaan tak ada, motor tak ada, basikal tak ada, jalan kaki. Tapi macam mana ilmu dia boleh dimanfaatkan, sedangkan kita yang maklumat banyak, komunikasi mudah. Berapa kita kan? Ustaz ada mengajar, namun tak karang-karang kitab ke? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, fikirkan, kata Nabi, yang qusul ilmu kurang. Bila ilmu kurang, yakthurul jahl, kejahilan itu bertambah banyak. Bila jahil banyak, yulqasyuh, manusia itu akan ditimpakan dengan penyakit kedekut piang. Kenapa kedekut, tuan-tuan dan puan sekalian? Bila manusia tak ada ilmu, bila manusia jahil, bila tak ada ilmu, manusia berani tak bayar zakat. Bila tak ada ilmu, manusia berani tak salat. Bila tak ada ilmu, manusia berani mencuri, manusia berani korupsi, manusia berani membunuh. Sebab apa? Sebab semua untuk kepentingan diri dia. Sebab itu dia kedekut. Walau macam mana pun aku nak juga. Kerana itu dia sanggup menggadaikan agamanya. Sebab itu kata Nabi penutup kepada hadis tersebut, wa yakthurul harj, akan banyaklah al-harj. Kata para sahabat, apakah itu al-harj ya Rasulullah? Kata Nabi, al-qatlu, pembunuhan demi pembunuhan. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi kita perlu fikirkan, apakah usaha kita untuk hasilkan ilmu untuk diri kita. Sebab tu Nabi yang mana penyampai ilmu kepada kita,
pun berdoa kepada Allah setiap kali subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah Tuhanku, kurniakanlah kepada aku ilmu yang bermanfaat. Tu Nabi yang dah ada ilmu, yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ilmu kepada dia, pun minta agar Allah berikan kepada dia ilmu yang bermanfaat. Kita sama-sama kita muhasabah dulu, tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi saya rasa cukup di situ untuk sedikit sesi muhasabah pada malam ini. Sekiranya ada 1-2 soalan sebelum daripada kita berhenti, dipersilakan. Wallahu a'lam. Soalan? Salah. Lagi yang puan belakang tahan, itu nak tanya. Soalan saya. Apa dia ada topik? Macam mana saya kata apa? Anda ada sebut? Ya, tentang salam cium tangan ini. Ada 2 jenis cium tangan. Satu cium tangan kita, satu lagi cium tangan orang. Adapun riwayat kedua-dua perbuatan ini, cium tangan sendiri. Orang kita kalau dia tak cium tangan orang, dia cium tangan dia. Mungkin dia nak mengambil wangian daripada orang tu, wallahu a'lam lah. Tapi orang tu tak pakai minyak wangi ke, busuk kohong ke, dia tetap, dia macam seolah-olah telah menjadi satu kebiasaan. Wallahu a'lam pasal itu. Adapun dari sudut nas hadis, wallahu a'lam, saya tidak pernah menemuinya. Saya tak tahu. Kalau siapa kata ada bukti, ada dalil, ada hadis, no problem, datangkan hadis, maka sama-sama lepas daripada ni, cium tangan kita lah. Satu. Dan yang kedua, cium tangan orang. Begitu juga dengan cium tangan orang yang kita salam, juga tidak ada hadis. Cuma menjadi satu perbuatan salafus salih terdahulu, apabila nak menunjukkan kasih sayang dan penghormatan kepada seseorang yang lebih berusia daripada dia, dia peluk dan dia cium di ubun-ubun ataupun di dahi, di kepala, sebagai salah satu tanda penghormatan dan sayang kepada orang yang tua ataupun yang lebih berusia. Adapun cium tangan dia, wallahu a'lam, sudut nas dalilnya saya tak tahu dan saya tak pernah jumpa. Mungkin kalau sesiapa yang jumpa, boleh sama-sama kita manfaatkan dan kita praktikkan hadis tersebut. Wallahu a'lam. Yang